Assalamualaikum guys. Topik seterusnya, kalau kita jadi lembu. Tuan-tuan puan, kalau kita jadi lembu kan dan digunakan akal fikiran kan tuan-tuan puan. Satu, pastinya kita tak nak makan rumput. Betul tak? Kenapa lembu kan macam kena paksa makan rumput kan? Gemuk tak tu? Kan? Dua, pastinya kita tak nak kena kejar dengan harimau. Harimau makan kita, betul tak? Kan? Kalau kita jadi lembu tuan-tuan puan kan, yang ada akal fikiran kan, kita pun nak pergi solat ramai-ramai dekat masjid lah. Kan, pergi solat tarawih ke, solat Jumaat kan. Yelah. Tapi lah, malang sekali lembu jadikan Allah sebagai makhluk yang tiada akal fikiran. Jadi tak dapatlah dia nak berkawan-kawan dan nak bersyuarah, nak buat parti Tupperware dan sebagainya. Kan? Sebab semua binatang tiada digunakan dengan akal fikiran, hanya digunakan dengan naluri saja. Apabila begitu mereka semua bertasbih kepada Allah. Binatang, pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan, gunung semua bertasbih kepada Allah. Kan? Cerita je tuan-tuan puan. Binatang dia patuh lah. Dia patuh. Kalau Allah kata kena makan rumput lah. Dan binatang-binatang ni semua dia ada fungsi-fungsi dia masing-masing. Lembu tak sama dengan kerbau, kerbau tak sama dengan kambing, kambing tak sama dengan harimau tak sama dengan zirafah tak sama dengan hippopotamus. Kan? Begitulah seterusnya. Masing-masing dia ada tugas dan fungsi yang tersendiri kalau kita fikir balik. Kan? Tapi binatang-binatang ni adalah makhluk yang inferior lah sebab dia tidak digunakan dengan akal fikiran. So manusia lah yang digunakan dengan akal fikiran. Jadi apa jadi tuan-tuan puan? Kerana akal fikiran ni tadi kan, binatang-binatang tu semua kebanyakannya memberi manfaat kepada kita lah. Kan, kulit lembu boleh jadikan pakaian, boleh jadikan kasut dan sebagainya kan. Dia boleh membajak di sawah dan sebagainya kan. Dia jadi makanan kan. Ni nak raya kan, lembu nak kena buat rendang kan. Itu aja cerita dia. So fungsi kehidupan dia macam tu. Dan lembu ni bukan berfungsi untuk matahari, bukan berkhidmat untuk matahari contohnya. Dia bukan berkhidmat untuk malaikat contohnya. Dia tak berkhidmat untuk jin contohnya. Kan, lembu ni hanya berkhidmat untuk manusia. Allah jadikan lembu tu untuk berkhidmat untuk manusia. Kan, itu cerita dia tuan-tuan. Dan lembu dengan kepahaman itu kan, dia patuh je pada Allah Taala. Kan Allah suruh dia makan rumput, dia makan rumput je seumur hidup dia kan. Kan, dia juga jadi bahan makanan kepada harimau dan lain-lain. Itu cerita dia tuan-tuan. Jadi binatang-binatang ni kalau anda lihat kan, semuanya patuh pada Allah Taala kan. Jadi bila kita digunakan akal fikiran, kenapa pula kita tak patuh kan? Fikir-fikirkanlah. Assalamualaikum. Itu je. Bye.